Rang Undang-Undang RUU berkaitan penjagaan ibu bapa akan digubal bagi menjamin kebajikan warga emas dan tanggungjawab sosial terhadap golongan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, kertas cadangan RUU itu akan disegerakan dengan tempoh 6 bulan bagi memperoleh kelulusan peringkat dasar. Perkara itu diumum beliau selepas melancarkan Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara 2026-2030 sambil menjelaskan bahawa undang-undang digubal akan disesuaikan mengikut keperluan dan acuan Malaysia. Beberapa negara telah melaksanakan undang-undang berkenaan, tetapi negara kita masih di dalam peringkat kajian. Saya telah meminta agar kementerian mengemukakan kertas cadangan kepada pembentukan akta itu 6 bulan daripada sekarang. Tambah beliau, cadangan itu penting bagi memastikan nilai kekeluargaan, agama dan ketimuran terus dipelihara seiring kemajuan negara. Kerana kita mula melihat pengabaian terhadap ibu bapa yang tua. Soal untuk menghantar mereka ke rumah orang tua-tua dan meninggalkannya tanpa melawat adalah satu pelepasan tanggungjawab yang sangat-sangat tidak dialu-alukan. Malaysia dianggarkan mempunyai lebih 4 juta warga emas atau 12% daripada keseluruhan populasi negara. Jumlah itu dijangka meningkat kepada 15% menjelang 2030 sekaligus meletakkan Malaysia sebagai negara menua.